Malatang. Okay, ni dia punya sup, special sup. Yang mana semua barang-barang ni kita pilih dekat depan dan timbang. So untuk sis punya ni harga yang sis dapat lebih kurang 21 ni kan. Okay, special sup dia ni tak tahu lah rasa macam mana, jom kita try. Ni mula-mula kita try yang tak pedas dulu. Rasa macam Maggi curry ya. Okay, so nasi nak kacau lah. Kat dalam ni dia yang ada macam-macam lah yang sis dah pilih tadi. Ada sayur, berbola, ada daging pun ada lah. Everything is in here. So jomlah kita makan. Panas. Dia macam tadi masa tak kacau pun dah rasa dah dia punya kepedasan tu. Kita masukkan daun bawang sikit Masuk kuah dulu. So untuk malatang ni kita boleh minta yang kering jugalah. Dia macam korang pernah nak cili pani kan. So yang ni kita pilih sup. Dan ada yang sup tomato kan tadi. Yang ni special soup. Panas. Panas. Sedap lah rasa dia. Kuah dia memang sedap lah. Dia macam unik lah walaupun dia rasa lebih kurang macam Maggi. Macam Maggi curry. Sama lah, tak suka juga Maggi. Yang sis ni dia ambil cendawan banyak. Enoki beef dengan sayur-sayur aja. Itu dia cendawan sebab kita diet. Hang bisa makan tu kan. So ni ada dia punya special sauce ni kita tambah sendiri dengan sayur lah. Tapi dalam Oyo punya dia pekat lagi. Apa yang pekat? Kuah dia kental sikit. Oh ya. Kedai yang sama ke apa? Barang banyak. Barang banyak jadi dia pekat kan. Itulah aku tengok hang punya colour dengan aku punya colour pun macam tak sama. Dia macam lebih dia tengok pada barang intense. Kan. Ni nampak macam cair sikit sebab banyak barang. Nanti kita tambah sikit dah kalau kita nak makan lebih banyak lagi. Hujan sedap kan? Hari ni hujan, so memang sesuai lah makan makanan macam ni. Macam rasa macam Maggi curry ya? Dia punya tu. Dia bone broth. Ha? Hanya bone broth. Apa kak tunjuk. Dia macam bone broth. Oh ni yang sis ambil tadi ada daging. Ambil ada kambing. Tu ada ayam sikit. Ambil secara bajet. Sebab tu dapat harga dalam RM21 sahaja. So yang kedai ni dekat Jalan Sultan, dekat Pasar Seni Kalau naik LRT tu boleh turun dekat Pasar Seni, lepas tu jalan lah ikut tepi-tepi tu. Boleh buka kat Google Map.